Hey yo, what's up? Welcome to my channel. Nama saya Hasan. Kita kembali lagi ke dalam rancangan Double S. Hey, hey, tiu. Sketching puasa slow sikit. Okay. Hari ni korang boleh teka lah kau dah reaksi lagu siapa kan. Tengok topi. Shish, tengok topi. Shish. Yes, kita nak reaksi lagu daripada seorang rapper yang tak suka hari Isnin. Dan Isnin bikin bitin. Kita ada rapper daripada Sabah, iaitu Benzulu. So ada lagu baru. Tak baru sangat kot, 14 Februari. Aku je baru dengar. Okay, lagu tu nak mau tahu. Mungkin tak mau tahu lah kot. So dia buat slang Sabah kot. Nak mau tahu aku bah. Okay, so marilah kita mereaksikan lagu daripada Benzul yang bertajuk Nak Mau Tahu. Tak mau tahu. Okay. Oh yo, speak no evil, hear no evil, see no evil. Kau tak tahu benda tu kan. Yang monyet tu lah. Oh, gitar riff tu, riff pula. Gitar punya strumming tu style memang classical Mexico macam tu lah. Kan? Setahu aku lah. Aku masih main tapi main dengan big toys. Tidak akan touch unless dia ada big noise. Success ni bukan band kan? bukan cuma mitos. Kurang time sebab sedang busy atarin voice on God. 3-5 tetap pekat dalam hati. Kerja keras sampai boleh buat daily. Nismo warna hitam merah putih. Disco paling clean. Nismo, are you referring to Skyline? Tuner? Ya, tuner Nissan biasa Nismo lah. Skyline lah definitely. Dalam party masih still buka hari-hari grill. Tidak waste time, masih lagi bill. Jarang reply kalau cuma feel. Macam biasa masih busy antar bill. Hantar bill, hantar invoice. Aku rasa dia ni businessman aku. Suka-suka feel macam ada bonding. Aku tidak respon kalau tidak penting. Tidak baik kalau tidak boleh farming. Bind dan farming tu aku tak berfaham lah. Finish line kau masih lagi starting. Nak mau tahu, sorry nak mau tahu. Tidak jadi senang untuk kau. Tidak tahu, but what is it about? Okay, the chorus nice, bouncy. Atas couch bahan daripada cloud. Atas couch bahan daripada cloud. Nak mau tahu, sorry tapi nak mau tahu ya. Tidak ingin jadi senang untuk kau ya. Tidak tahu, but what is it about ya. Aku perasan dia punya N-rhyme ni banyak sangat English ya. Atas couch bahan daripada cloud ya. Buka border, repeat order, last time punya belum overseas. Baru band. Barang rare macam shipping dari overseas. Nak mau tahu pasal kau banyak top Farafau. Tapi Farafau. Not bad. wow, pala tahu aku bau cabut now. Malah sambil pot. Banyak benda lagi aku perlu sort. Strumming gitar dekat background tu nice lah. Tring. Beramai orang jadi polyglot. There's some big words lah, polyglot tu. Sibuk macam calon cari vote. Satu kali jalan kita satu flight. Aku bawa heavy load tapi travel light. Kau pick a side, aku paint the picture. Datang lean pada aku macam menara pisah. Oh, the lean. Yelah, leaning tower of Pisa kan. So lean dekat aku macam kau bertenggek lah. Gambarannya menarik kan. Kita tahu dorang mau buka spek pandang jauh. Aku rasa ni flow band yang paling bouncy. Kau tak biasa macam flow yang terlalu ganas lah bagi aku. Garang. Dengan rush awal jauh takkan lari. Nak mau tahu kalau tune aku gail ada kontak. Kalau cud, tapi kenapa tak ada dekat Lee dia tu? Ya okay lah kalau kau faham the reference lah. Gail tu daripada Street Fighter dengan Chun-Li kan. Tekan dial tunggu queue dalam list panjang macam sungai Nile. Ya, sungai Nile panjang lah. Sungai Nil lah panjang.
Nama tahu, sorry tapi nama tahu. Tidak in jadi senang untuk kau. Tidak doubt for what it is about. Atas couch bahan daripada cloud. Nama tahu, sorry tapi nama tahu, yeah. Tidak in jadi senang untuk kau, yeah. Tidak doubt for what is it about, yeah. Atas couch bahan daripada cloud, yeah. The part cloud tu aku kurang faham lah. Ada reference daripada Final Fantasy ke apa, cloud as in cloud ke apa. The beat is banger lah. Memang sedap lah. Memang bouncy lah. Kau boleh macam memang boleh goyang ya. Goyang. Tapi aku ada hot take sikit lah pasal diss track. Bukan diss track lah, about track ni inilah. Pantang sebut diss track lah. Laju terbeliak mata korang okay. Jangan. Zaman-zaman diss track tu dah habis lah. Okay. Aku mungkin agak kecewa sikit lah kot. Kalau in terms of band, aku tak tahu, aku anggap je lah band is having fun in this track lah. Mungkin nak try something new, sebab aku rasa yang dunia delivery and flow ni something fresh, new yang aku dengar lah. Dengan timing apa semua, boleh tengok macam dia bagi space lah. Kalau tak sebelum ni lirik dia banyak yang memang fill in the blanks lah, orang kata kan. Tak kosong lah, solid lah. Okay. Yang aku, ni hot takes lah, ni opinion aku lah. Kau nak berdebat pula dengan aku tapi kalau kau nak berdebat boleh je lah. Okay. Aku sebenarnya kan ralat sikit lah, kalau sikit je lah, tak banyak. Kalau macam rapper-rapper Malaysia kan, kalau kau ada 16 baris but the end rhyme kau belakang tu semua English kau tak. Kau faham tak? Kau faham apa yang aku cuba sampaikan kan? Aku bukan nak jadi gatekeeper atau aku nak jadi apa polis bahasa ke, tak. It's just something yang rasa macam it's easy lah, dia senang kan. Kalau macam 4 bars ke 8 bars aku faham lah. Tapi kalau kau buat 2 bars tu pun okay je. Lain tu memang kalau kau end rhyme kau tu bukan English, macam that's the challenging of doing art, especially in rap kan. Okay. Kalau kau macam end rhyme English manjang belakang kan, and kalau kau punya end rhyme English tu macam doesn't flip that hard kan, kau tak ada setup yang cun untuk support that English word kan, aku rasa macam bazir setup kat situ. Aku tak kata lah ada orang whack kan, orang tak power, tak. Ni cuma aku punya hot takes lah. So kalau korang nak berkarya ke apa, cubalah kurangkan sikit rhyme English yang kat belakang-belakang tu, kurangkan lah. So kalau rhyme English kat belakang je, baik kau rap English je kan, betul lah. Okay, so in terms of flow, delivery and timing apa semua cun lah. I think rapper-rapper sekarang jarang lah ada yang macam in terms of flow bosan ke apa, memang hit hard lah. And aku rasa yang band buat track ni macam dah cukup ke, macam tak tahu ada stealing label ke apa tak kan. Macam ok lah kita release lagu lah, dan nampak lagu. Biasa lah, kalau if kau dengar bahan-bahan band sebelum ni is always very hard lah. Kalau kau dengar Risiko tu pun verse dia solid, kau nampak kan, nampak solidnya dekat Risiko tu and this track. Sepatutnya ni track kau band, kau kena kill kan, kalau ada orang featuring kau kena kill. Tapi memang kalau kau dengar the whole track kan, memang band still kill lah that guy yang awal-awal tu kan. Kalau aku rasa budak tu memang tak boleh carry the song lah, sebab aku rasa dia punya rhyming is very basic lah. Macam the building voice or whatsoever kan. Macam band, kalau kau tak ada setup Guile, Nile tu kan, front dekat depan motif dia setup dengan Chun kan, Chun Li kan. Tu yang aku cuba nak masukkan lah. Tapi cakap if terlalu banyak sangat English rhyming kan, sebosan. Okay, nanti watch lah. Itu je lah aku nak cerita kan. Tapi aku suka dia punya yang Mexican punya strumming tu, macam fresh lah music dengan trap macam ni kan. Aku first time kot dengar daripada rapper Malaysia pakai Mexico punya strumming gitar. Kita tahu kalau ada orang pernah buat sebelum ni ke tak kan, tapi ni aku pernah dengar yang first in my telinga. Okay, so anything, biasalah korang boleh like, comment, share dan subscribe. Hari ke-7 I think. So aku tengah masih lagi menunggu whitelist daripada distributor. Kalau boleh, kalau boleh kat dalam di
past 2-3 days kan, aku upload je lah dekat Facebook aku kan. Nanti aku akan share link kan, yang reaction lagu cuma-cuma tu. Okay, so yeah, take care guys. Macam biasa, say no to plastik hitam. Selamat berpuasa, semoga amalan kita di bulan Ramadan ni diterima dan sehat-sehat. And bye bye.